Oh, tunggu sekejap ah. Jangan scroll lagi ah. Okey, hari ni kita nak tunjuk kereta Alza yang apa yang kita ada ni, Alza Advance Test Drive. Sama je. Alza H ke X ke Advance ke sama je. RFID duduk dekat cermin atas belah kiri. Ni dia cermin dia. Ni RFID dia. Mana nak activate dia, kita kena masuk dalam. Sebelum tu jangan lupa like, follow dan share video ni. Semoga bermanfaat juga dekat orang lain. Lepas tu kita buka yang A ni, glove box ni, kita akan nampak ada QR code. Step yang pertama, pastikan kita install Touch and Go app dekat phone kita. Sebab daripada situlah dia akan link akaun kita dengan kereta ni. Okey, step kedua kita kena buka Touch and Go apps ni. Lepas tu kita turun tengok dekat bahagian, kalau boleh tengok dia punya interface ni, ada tulis macam-macam ni, tekan dekat more, macam kat phone saya kena tekan more lah. Tekan more, lepas tu kita turun, cari ada tulis RFID. RFID dekat mana? Ni dia bahagian transport RFID, tekan kat sini. Lepas tu kita activate je. Tekan activate ni, kita fill in form, isi semua, next, tulis plate number. Lepas tu kita scan je. Kita scan je dekat sini. Once kita dah scan, kita tunggu dalam sistem tu dia akan tulis active atau activated, macam tu lah, aktif lah. Sistem tu bila dia dah aktif, maksudnya kita dah boleh dah pakai RFID dekat tool tu. Right? Okay, untuk Alza ni saja yang produk provide RFID. Macam yang lain, kalau contoh korang pakai kereta Myvi ke, pakai Azia ke, nak pakai RFID, tak ada masalah, korang boleh beli online je. Lepas tu pasang sendiri. So nak install dia sama lebih kurang je, cuma nanti kalau beli online kita kena activate dekat dia punya card tu lah. Right, dah tahu kan cara pasang dia. InsyaAllah lepas ni dekat highway tak sangkut dah lah. Okay, adios amigos, bye.